Apa kuasa yang ada pada Datuk Bandar Kuala Lumpur? Hakikatnya, jawatan ini menentukan hala tuju ekonomi, sosial dan masa depan bandar serta kedudukan orang Melayu di ibu negara. Jawatan ini dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong dengan nasihat Perdana Menteri dan kini Menteri Wilayah mencadangkan agar pelantikan Datuk Bandar menerusi pilihan raya. Ini antara kuasa besar yang dimiliki oleh Datuk Bandar. Yang pertama, kuasa perancangan bandar. Datuk Bandar menentukan jenis pembangunan, lokasi projek dan kepadatan kawasan. Impaknya, jika perancangan tidak seimbang, orang Melayu akan semakin tersisih daripada kawasan strategik dan mampu milik di bandar. Kedua, kuasa meluluskan projek pembangunan. Semua projek besar mesti dapat kelulusan Datuk Bandar. Impaknya, keputusan ini menentukan siapa menguasai ekonomi bandar dan siapa hanya menjadi pengguna tanpa pemilikan. Ketiga, kuasa pelesenan perniagaan. Semua perniagaan kecil dan sederhana memerlukan lesen di BKL. Impaknya, dasar pelesenan yang tidak adil akan melemahkan peniaga kecil Melayu dan menutup peluang mobiliti ekonomi umat. Keempat, kuasa penentuan zoning kawasan. Zoning menentukan fungsi sesuatu kawasan, perumahan, komersial atau industri. Dan impaknya, zoning yang salah akan menaikkan kos hidup, memaksa penduduk asal berpindah dan memusnahkan komuniti Melayu bandar. Kelima, kuasa membentuk undang-undang kecil. Datuk Bandar terlibat dalam pembentukan peraturan bandar seperti fee, syarat dan penalti. Impaknya, peraturan yang membebankan akan menekan rakyat kecil dan hanya menguntungkan pihak yang mempunyai modal besar. Keenam, kuasa menentukan arah pembangunan bandar. Datuk Bandar menentukan visi Kuala Lumpur sebagai bandar rakyat atau bandar elit. Impaknya, jika hala tuju tersasar, ibu negara akan menjadi bandar eksklusif yang tidak lagi mesra kepada rakyat tempatan. Kesimpulannya, 6 kuasa ini menunjukkan bahawa Datuk Bandar bukan sekadar pentadbir tetapi penentu struktur masa depan ekonomi dan demografi negara. Kesilapan memilih individu akan memberi kesan jangka panjang kepada generasi akan datang. Dan saya, Muhammad Firdaus Salihuddin, saya membantah cadangan mengadakan pilihan raya tempatan bagi memilih Datuk Bandar Kuala Lumpur. Jawatan ini terlalu strategik untuk diserahkan kepada persaingan politik dan populariti semata-mata.